Assalamualaikum. Okay gang, so ni aku nak share dengan apa lah. Untuk yang video sebelum ni aku ada shoot gambar aku punya diecast kan. Aku cuma pakai lampu daripada Smiling Shark ni lah, lampu LED ni. Sebab dia senang nak control lighting untuk shoot diecast. Tapi aku beritahu dulu lah, untuk lampu ni dia macam multi tool jugalah. Dia ada 7 function lampu lah. Contoh aku tunjuk dulu. Yang first, lampu terang strobe light ni. Itu dia dim. Yang ketiga dia ada emergency light. Yang keempat dia ada filling light. Filling light ni ataupun COB light ni memang cantik untuk nak shoot auto, macam video aku yang sebelum ni. Lepas tu dia ada dim light lagi. Lepas tu kat sini apa boleh check indikator dia punya bateri lah. Nampak tapi tak nampak kat TV. Tu 1, 2, 3. So ni indikator dia punya bateri. Lepas tu dia ada glow in the dark. Lagi satu dia ada carabiner dengan tempat buka penutup botol. Buat ni carabiner dah untuk gantung dekat mana-mana. Lepas tu dia ada magnetic dengan clip untuk letak dekat topi. Okay. So jom aku tunjuk dekat hampa macam mana aku shoot writer aku yang sebelum ni ataupun diecast aku lah. Aku tunjuk dekat hampa. Yang first kali hampa boleh control dia punya lampu untuk strobe light ni. Nampak? Hampa boleh fokus dekat bahagian writer. Lepas tu aku suka yang filling light ni. Nampak? Lagi smooth dan cantik lah. Nak pakai dia senang lah sebab dia dah ada magnetic kat sini kan. Aku just tunjuk dekat hampa Aku main strobe light ni. Aku letak dekat aku punya tripod. Nampak? Aku cuma letak dekat aku punya tripod, shoot dekat aku punya writer. Aku record lah. Aku tinggal nak reposition aku punya diecast lah. Buat cantik. Aku just pakai lampu strobe light ni lah. Harga berapa ringgit boleh dapat shoot yang cantik macam ni. Selain hampa pakai lampu ni untuk emergency kan, untuk nak main-main diecast ni pun boleh, tak ada masalah. Atas kreativiti hampa. Buat cantik tu. Okay. So dia punya ring light ni hampa boleh control untuk main dekat writer ataupun nak luahkan dekat bahagian writer. Kalau nak luahkan pada bahagian writer tu, hampa just main dia punya ni lah, filling light ni. Buat lagi smooth lah. Cantik. So aku akan record atas pada kamera. Nampak? Okay. So tu je yang aku nak share dengan hampa. Benda ni apa boleh buat dengan hampa punya diecast. Apa boleh buat kreativiti dengan lampu ni ya. Okay. So kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Assalamualaikum. Siapa nak beli benda ni, hampa boleh tekan link kat bawah. Okay.